Nak tahu tak, library ni lah library top 10 paling cantik di Asia. Hai korang, hari ni kita nak explore Shah Alam. Selain terkenal dengan roundabout, Shah Alam juga penuh dengan kafe yang selesa untuk korang lepak, terutamanya yang suka minum kopi. Lepas minum kopi, jom gerak ke dua lokasi ikonik di Shah Alam. Korang tahu tak, Pustaka Raja Tun Uda tersenarai top 10 paling cantik di Asia. Bukan sekadar cantik, tapi juga lengkap dengan pelbagai ruang untuk belajar, bekerja atau sekadar melepak. Tak jauh dari situ, kita ada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, masjid terbesar di Malaysia dengan kubah biru ikonik yang boleh muat seramai 24,000 orang. Shah Alam juga mudah diakses melalui KTM dan juga bas rapid KL. Dengan LRT3 Shah Alam yang akan datang, perjalanan korang akan jadi lebih mudah dan cepat. Suka shopping atau food hunting? Semua ada dekat Shah Alam. Makan atau shopping, semua senang nak cari. Shah Alam juga terkenal dengan tempat santai untuk seisi keluarga seperti Taman Tasik, Botanic Garden, ICT dan banyak lagi. Bukan tu je, Shah Alam juga ada pelbagai sekolah, college dan universiti. Kalau korang suka kehidupan santai di Shah Alam, jangan risau. Pilihan rumah dari kondominium mewah, rumah teres moden dan juga apartmen menanti korang di Mudah Property. Mudah.my